Ush. Oh, ni macam mana nak makan lah. Nampak Hafiz Fried Chicken baru buka dekat Putrajaya. So kita nak try dulu. Kita nak rasa dia punya makanan fried chicken dia tu. Dia nak order tak? Okey. Orderkan saya ini duplex big bite ni, nak yang signature. Boleh? Siap dengan air kan? Air boleh pilih yang ni. Pilih kopi boleh? Boleh. Kopi add on harga RM4.5. Kalau itu bagi saya ais latte signature. Boleh. Okay, order ayam signature yang 2 pieces ni kak. Boleh. Ha. Ayam boleh pilih nak spicy ke ori? Dua-dua spicy. Kemudian air, saya boleh pilih air kat sini tak? Boleh. Ais Boleh. coklat. Kalau Tambah itu RM4.5. tambah RM4.5 juga. Okey. Kemudian saya nak add on cheesy potato chicken ni, boleh? Okey, boleh. Okeylah, nak dapat patung ni macam mana? Kalau nak dapat patung ni kena ambil kids meal. Kids meal. Betul. Bolehlah kak, saya nak kids meal boleh? Ambil chicken burger. Boleh. Okey, dah siap dah. Ini set saya kak Betul. Dah okey. Terima kasih. Pertama kita nak try dia punya apa panggil kids meal ni. Dapat Demon Slayer punya patung guys. Okey, so dah siap dah. Zenitsu. So dalam set kit ni akan dapat sekali dengan kentang, chicken burger. Set yang kita ambil yang seterusnya, ush. Ni macam mana nak makan lah. Mak ai. Macam mana nak makan ni? Lepas tu selain daripada burger, dia akan dalam set tu juga ada kentang. Yang ketiga kita ambil 2 set ayam. Tapi nampak ada punya ayam dia besar tau. So bismillah, kita makan dulu. Kita nak try dia punya coklat dia pula. Okay, kita add on ni cheesy loaded. Wah, penuh cheese tu. Okay. Kita kena support lah. Ini franchise Muslim Muslim franchise. Jadi boleh support lah Hafiz Fried Chicken. Makan dulu.